Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, wartawan TV PSS SK Kuala D, Adam Safiuddin bin Ashraf. Hari ini, hari yang amat bermakna kerana kita akan menyaksikan perasmian Ignite Studio, satu ruang yang diharapkan dapat menyemarakkan kreativiti dan pembelajaran di sekolah. Bersama saya pada hari ini ialah Tuan Haji Anwar bin Muhammad, Pengerusi Penasihat Jihad Mara Rantau Panjang Kelantan, yang sudi hadir untuk merasmikan studio ini. Terima kasih kerana bersama kami. Boleh Tuan kongsikan pandangan tentang kepentingan kewujudan ruang seperti Ignite Studio dalam sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan Adam Safiuddin. Nama saya Tuan Haji Anwar bin Muhammad. Saya adalah pengurusi penasihat Jihad Mara Rantau Panjang. Pada hari ini saya rasa sangat gembira dapat hadir ke Sekolah Kebangsaan Kuala Tok Deh dan juga dapat merasmikan studio yang begitu cantik pada petang ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, juga diberi peluang untuk berada di studio ini bersama-sama dengan wartawan kita pada petang ini. Apakah manfaat secara umum yang boleh diperolehi murid dengan adanya studio seperti ini? Okey, baik. Dengan adanya studio yang begitu cantik ini, murid-murid dapat belajar bagaimana untuk mengendalikan sesuatu program, terutamanya sesi temu ramah seperti ini. Murid-murid dapat belajar banyak menggunakan internet, banyak menggunakan IT, okey, dan pemikiran mereka akan lebih berkembang, mereka akan lebih maju dan mereka akan lebih terbuka dengan apa jua yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Bagaimana pula studio ini dapat menyokong guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara umum? Bagi saya, guru-guru boleh banyak belajar di dalam studio ini. Mereka boleh belajar, mereka boleh mengajar murid-murid untuk yakin berucap, yakin bercakap di depan orang ramai, terutamanya dalam bidang kewartawanan. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, apakah peranan ruang kreatif seperti studio ini dalam membantu murid menghadapi cabaran masa depan? Bagi saya, ruang seperti ini sangat penting ada di sekolah-sekolah. Semua sekolah seharusnya ada ruang yang sebegini cantik, kerana ruang beginilah menjadi inspirasi kepada murid-murid belajar menggunakan komputer, belajar menggunakan internet dan belajar menggunakan ruang supaya boleh bercakap dengan orang yang datang ke sekolah ini, dan mereka boleh pemikiran mereka akan lebih kreatif. Akhir sekali, apakah harapan dan pesan Tuan kepada warga SK Kuala Tok Deh agar studio ini dapat digunakan sebaik mungkin? Saya berharap semua warga SK Kuala Tok Deh dapat menggunakan ruang ini dengan lebih baik. Mereka dapat belajar, dapat banyak belajar macam wartawan pada hari ini, belajar sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang bermanfaat, dan suatu hari nanti mungkin Adam Safiuddin boleh menjadi seorang wartawan yang bagus dari SK Kuala Tok Deh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Anwar bin Muhammad atas perkongsian yang amat bermakna. Sama-sama. Semoga Ignite Studio benar-benar menjadi ruang yang memberi inspirasi dan manfaat kepada seluruh warga SK Kuala Tok Deh. Saya,
Adam Safiuddin bin Ashraf, wartawan TV PSS Gua Tokdeh mengucapkan terima kasih kerana menonton dan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dengan dia. Dah.